Aduh. Assalamualaikum. Selamat petang guys. Petang dah pukul 3.30. 3.30 dah. Hari ni aku turun lagi guys. Aku turun kat Siring. Aku turun lewat lah. Turun lewat sebab Abang Kamal ada, Ryan pun ada, Cikgu Zimi pun ada. So sebenarnya aku pun juga malas nak turun, tapi layankan dia orang juga, turun jugalah. Okay guys, macam biasa guys, hari ni aku bawa kayak model lebih daripada kedai kayak Fishing Maker. Korang dah dapatkan kayak AMB, alat navigasi, kabut pada Miripoli pun ada. Produk-produk Miripoli korang boleh datang ke kedai kayak Fishing Maker dekat Jalan Tukudu. Okay guys, let's go, jom. Belah darat ni air kotor, so agak susah sebenarnya nak mancing. Jom, aku kena naik tiang, naik jauh lagi, tengok sampai jumpa je ni. Barulah boleh mancing. Okay guys, jumpa kat spot je terus guys. Oi, harus laju guys. Pengsan tu. Laju harus. Hari ni pula laju pula. Aku tunggu kejap janyut. Dah 2 ekor. Kecil. Satu tak ada kasar lah. Kecil je. Turun-turun je ni. Tapi ya Allah, strike seekor tu dia ujung. Tapi ni apa tebu lah kacau. Apa tebu dah kacau. Ada sana ada? Ada 2 ekor. Apa? Tempat pipi? Alah, ekor talang ekor. Dia tidur 4. Tengok. Dia kalau dia datang ni habis lah. Air dah jernih bawah. Aduh. Strike guys, strike. Apa benda ni? Sekut ni. Serku. Sekut agak dah. Mana dia kena ni? Ya Allah. Alhamdulillah. Lucut ni tu. Sekut. Laju harus. Guys. Itulah aku beranyut laju guys. Itulah aku nak cari tempat spot yang boleh aku lindung sikit. Laju ni 2.1. Pengsan tu. Turun makan je guys. Turun makan. Alamak, lucu. Tu ni. Kena lagi ke? Kena lagi. Ni memang kuasan juga ni. Tapi macam ni apa ni? Sekut dia mesti fight. Ini hampa tebu lah ni. Aku dah agak dah. Itulah kerja dia.
Tekut. Tapi tu lah. Ha. Tapi itulah laju sana. Tak boleh aku nak. Aduh, pengsan aku. Oi. Aduh. Mana burung tu? Tadi aku nampak ikan bilis tadi, hilang dah. Nampak ikan bilis tadi kat bawah, hilang dah. Macam ni boleh pengsan tu. Kayuh je lah. Kayuh je lah. Malas aku nak fight-fight lagi dah. Lenguh dah tangan. Aduh. Aduh, macam ni yang penat ni, penat. Aduh. Pakai bangla ya ni, senang. Sana ni. Masalah dia sampai ke atas dia ambil. Tu yang aku tahu. Tu yang masalah tu. Kayu je lah, malah aku nak ni. Urin, pakai urin. Mana urin? Urin je. Cik tapi besar-besar macam ni je lah. Masalah dia atas tu, dia makan tu, jahat tu. Sabar. Hah. Sekarang. Ke depan nanti cikgu boleh lepas tu. Dia boleh lepas tu. Dia duduk belakang Aduh. Masih dah time. Surut berapa ni pukul 8 ni surut ni? Kan? Lambat. Cabut lah. Okay guys. Aku dah cabut lah. Sebab aku sekarang sebelum pukul 8 aku dah ni. Kelang kabut lah. Lepas tu kereta pula tak ada minyak lah tu. Nak kena pergi isi minyak lagi. Oi. Okay guys lah, aku jumpa korang kat darat. Tapi tak asyik tak berapa lah. Tapi hari ni arus laju. Aku ingat esok aku boleh turun lagi. Tapi kalau dah macam ni punya arus, tak payahlah. Relax je lah. Okay guys lah, aku jumpa korang dekat darat.
Aku dah sampai. Aku nak cepat-cepat guys. 6.53. Aku sebelum pukul 8 aku nak hantar adik aku kerja. Ni hasil aku guys. Ni je hasil aku. Oh. Penat sekali drift. 2.5 drift. Oh, pengsan. Sekali kayu 1.5. Pengsan guys. Itu saja guys. Aku bersama dengan abang-abang Ryan, Cik Uzimi ada. Lepas tu ada satu IB. Tu Fahmi GT sekarang. Dia pemegang champion GT. Rekod 91 guys. Okay guys, itu saja guys lah. Oh, suasana pun menarik ni. Matahari sunset. Okay guys, itu sajalah guys. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Salam sayang daripada Pantai Siring guys. Bye bye.